Hari ni seharian makin-makin tidur awal pagi memang tak ada mood. Rasa macam tak suka lah macam ni. Semalam bukan main lagi. Bini bersiap segok pakai warna putih macam orang nak pergi angkat nikah dah. Tak boleh duk tengok. Bukan main suka dia. Tengok tu model-model taliau. Mentang-mentang model-model taliau tu semua segok semalam. Ha? Tak payah ada kuih-kuih lah, tak suka. Oh, mentang-mentang bini dia gemuk sekarang. Dulu time gurui, bukan main lagi. Langsing-langsing dulu time zaman-zaman belajar. Bukan main lagi. Suka tengok bini segok. Hei! Duk kuih-kuih. Awak nak tengok sangat ke bini awak ni jadi langsing macam model-model semalam tu? Takut tak lagi ha. Tak, lari tak cukup tanah awak nak jaga lagi. Sebab apa suka sangat tengok model-model segok gitu? Saya bukan tengok model tau dok. Saya duk pilih baju yang mana sesuai saya nak beli kat awak. Baju talian. Tahimu tengok baju. Ni aku tak nampak pandang koli sikit je kali kau tu. Mata dah dah kali kau tu. Nasib baik mu tak pakai spek semalam. Malam geng-geng tu okey je. Geng-geng tu okey lah. Dia pun tahu-tahu balik rumah tu. Bini dia pun tak bagi tidur dalam rumah pun. Mu nasib baik lagi semalam aku bagi tidur dalam rumah tau. Tunggulah. Bini mu langsing nanti. Tak cukup tanah. Tak cukup tanah kau. Diam. Oh, merajuk ni. Okey. Saya dah siap make up. Ni Buat apa duk tunggu tahun tu lagi? mana awak punya lip serum? Saya nak pakaikan kat awak. Biar awak kering. Yalah kering. Kau tak ada buat baik sangat. Baby saya boleh pakai sendiri. Malah saya pakaikan lip serum. Mana? Tak payah. Nanti saya tolong pakaikan. Tu bibir awak kering tu. Tengok mulut kau habis dah tu. Cik baik ada lip serum ni. Kalau tak memang saya akan marah awak lagi. Nampak terus nampak cantiknya. Tak payah buat baik lah. Tak suka tidur luar juga.